Ada dan. Nak pergi mana tu? Sulu. Pergi mana? Kan? Ambil apa lagi tu? Tahu? Dah ambil apa tu? Tak, mandi kan? Tengok rambut dia. Rambut pesen baru tu. Tengok rambut pesen baru. Suluh dia. Tu apa dia makan? Dah dua dah dia makan tu. 2 ke 3 dah? Oh. Tak dia makan. Pergi mandi. Ni Zaki nak ajak makan. Zaki nak ajak makan Wak Yu. Jom makan Wak Yu. Nak makan Wak Yu. Laki baru keluar dengan mama dia lah. Mami dia. Ya, papa. Smart. Macam ni pun smart ke? Dia kata smart. Tak mandi lagi dah smart. Suluh. Suluh. Tengah suluh. Umi dia nak pergi mana pula tu suluh? Suluh Umi. Nah, dia sebenarnya ada satu benda yang saya tak pernah cerita lah kat awak. Nanti saya cerita. Saya settle masalah hama ni dulu. Saya settle masalah hama dengan Umi dia nak pergi mana ni dua orang. Saya suluh lah tu. Umi dia suluh. Oh, Umi dia tengah tengok ni. Tengah tengok notification ada duit masuk tu rasa tu. Ada duit masuk tengok notification bukan main tekun gitu. Oh, nak pergi mana tu Umi pun. Umi pun smart juga. Tu baju dia paling cantik sekali. Paling rare tu baju dia tu. Baju dia beli mana tu? Pasar Payang tu. Ya, baju batik Terengganu. Nah, Pasar Payang. Baju dia semua made in Pasar Payang. Umi ni. Suluh. Saya suluh ni. Suluh. Oh, dia cari apa tu? Oh, dia bawa apa tu? Suluh. Apa tu? Buah jambu. Oh, tu jambu. Oh, tu Amar tengah makan apa pula tu? Kejap saya cerita. Ada satu cerita yang menarik ni. Inilah maksud buka begini. Tap skrin dulu. 6.3 dah ramal lah. Gitu kan? Risau cahaya. Cahaya. Risau cahaya. Oh. Okey. Dah set beres. Case close bahagian Amar dengan Umi. Case close. Case close. Okey. Ada benda saya tak cerita. Sama cerita Papa ni. Okey. Sama cerita. Dia sebenarnya dalam penjara ni ada masa kita boleh tengok TV. Ada. Masa dia. Terutamanya bila? Raya Haji. Kenapa Raya Haji boleh tengok TV? Sebab Raya Haji selalunya kami cuti 3 hari. Raya Haji. Raya Haji ni dia cuti 3 hari kebanyakannya kami ni, banduan ni. Jadi cuti 3 hari boleh tengok TV.